Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang topik pahala menjaga hak-hak orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang Muslim ini adalah bersaudara sesama Muslim yang lain. Dengan cara adalah tidak menganiaya, tidak menzalimi orang Muslim yang lain. Memudahkan Muslim dalam menyampaikan hajatnya, insya-Allah Allah akan memudahkan dia untuk mencapai hajatnya. Dan jika dia menutup aib seseorang Muslim yang lain, Allah akan menutup aibnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada sini kita melihat kepada macam mana kita nak menjaga hak-hak orang lain adalah dengan contohnya, kita pernah dengarlah Datuk K di mana kita nampak sesuatu di atas jalan ada halangan. Contohnya sisa tayar ke ataupun apa-apalah yang ada di atas jalan. Untuk kita menjaga hak orang lain daripada kita nak mengelakkan orang lain daripada kemalangan ke atau apa, kita mengalihkan. Ataupun kita telefon orang yang berautoriti untuk mengalihkan barangan tersebut untuk mengelakkan sesuatu kejadian yang tidak diingini berlaku kepada orang-orang lain sama ada yang Muslim ataupun tidak. Yang kedua, macam mana kita memenuhi hak dia. Kita menutup aib dia. Jika dia melakukan sesuatu kesalahan, kita segera memaafkannya. Ataupun sekiranya dia mohon maaf kepada kita, kita memaafkan dia. Semua ini adalah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai Muslim. Dan sebenarnya kita sangat beruntung sebab ini semua adalah telah diajar oleh Rasulullah SAW dan kita boleh jadikan contoh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian kita, macam mana Nabi Muhammad menjaga hak-hak orang Muslim ataupun yang bukan Muslim. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat kepada semua, insyaAllah.